Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Siti Nurdarwisha Iman dan Nurhanis Arisha di Dewan Anggrek SMK Alam Megah untuk membuat liputan Hari Penyerahan Slip Keputusan SPM tahun 2024. Hari penyerahan slip keputusan peperiksaan SPM 2024 merupakan hari penghargaan terhadap usaha gigi murid yang menduduki SPM pada tahun lepas dan memperoleh keputusan cemerlang. Sama-sama kita menyaksikan kemeriahan dan suasana Hari Penyerahan Slip Keputusan Peperiksaan SPM 2024 yang berlangsung di Dewan Anggrek SMK Alam Megah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Nurhanis Arisha. Baiklah, sekarang kita bersama dengan saudari Nur Asilah binti Mustafa Kamal, salah seorang pelajar SMK Alam Megah yang mendapat keputusan cemerlang dalam SPM tahun 2024. Baiklah, untuk Asilah, apakah hala tuju anda selepas ini? Hala tuju saya selepas SPM ni, since saya ambil subjek aliran sains sukan dan juga persekaunan, saya rasa macam nak ambil pentadbiran korporat sama macam kakak saya, sebab ada beberapa cikgu sejarah saya cakap yang saya sesuai jadi seorang peguam, tetapi saya rasa saya macam bukan tak adalah tak sesuai sangat nak jadi peguam yang betul-betul. So jadi saya rasa macam saya nanti nak ambil course pentadbiran korporat dekat universiti nanti sama macam kakak saya, supaya saya boleh jadi macam orang panggil lawyer untuk company lah, begitu. So itulah jawapan saya. Untuk soalan kedua pula, subjek yang manakah yang paling mencabar untuk anda dan cuba jelaskan kenapa? So, ada dua subjek yang paling mencabar bagi saya dulu. Subjek tu adalah matematik dan juga prinsip perakaunan. Masa saya gagal matematik dan untuk prinsip perakaunan saya dapat C+ sahaja. Tapi saya tidak putus asa lah, nasib baik masa tu. Dan alhamdulillah sekarang saya dulu dapat A. So, usaha saya adalah untuk tidak berputus asa dan juga teruskan buat latihan dan jangan untuk berasa malu untuk bertanya-tanya kepada cikgu, supaya saya boleh faham kedua-dua subjek itu secara mendalam. Terima kasih Asilah kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan saya ucapkan tahniah atas keputusan yang cemerlang yang Asilah perolehi. Itu sahaja daripada kami, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Siti Nurdarwisha Iman dan salah seorang pelajar SMK Alam Megah yang memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM pada tahun 2024, iaitu saudara Amril Ikhwan. Boleh tak bagi tahu saya perasaan anda setelah menjadi salah seorang murid yang memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM tahun ini? Perasaan saya setelah dapat keputusan straight A ni, keputusan cemerlang ni, saya sangat gembira. Saya berterima kasih kepada Allah, kepada ibu bapa saya, kepada guru-guru dan kepada semua rakan saya yang telah berjuang sama dengan saya. Doa ibu bapa. Lepas tu happy lah. Saya tak terkata nak jawab macam mana. Tak boleh dah. Seronok. Memang seronok. Korang usaha lah supaya dapat keputusan cemerlang juga. Dapat membanggakan kedua bapa korang supaya korang dapat tengok mak korang menangis sebelah korang, menangis gembira dan korang pun boleh menangis gembira juga.
Seterusnya, bagaimana anda membahagikan masa belajar ketika berada di rumah? Cara saya bagi masa belajar saya kat rumah ialah dengan bila saya balik sekolah, saya selalunya akan rehat sekejap. Kalau penat sangat ambil tidur sekejap, lepas tu terus buat homework. Kalau ada homework, try finishkan semua kat sekolah dulu. After that balik baru buat bagi habis. Homework je buat. Sebab homework adalah penting, sebab homework nanti kau akan guna untuk SPM nanti. And kalau malam-malam, kalau kau ada tuition, pergi tuition. Jangan ponteng tuition. Then sejujurnya ini cara belajar kat rumah tu ikut masing-masing lah, sebab semua orang berbeza cara belajar diorang. Ada orang belajar sampai tengah pagi, ada orang belajar sampai pukul 12. Ikut korang, cari keselesaan korang secara sempat lagi. Okay, itu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Nurhanis Arisha binti Adli. Sekarang kita bersama dengan mantan guru bahasa Inggeris iaitu Cikgu Rozana. Baiklah cikgu, saya ada beberapa soalan untuk cikgu. Okey, yang pertama, apakah perasaan cikgu dengan keputusan peperiksaan pada kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas peluang ini. Okey, saya bercakap untuk bidang saya sebagai guru bahasa Inggeris. Alhamdulillah, untuk kali ini saya mengajar 2 kelas, 5 efisien dan juga 5 azam. Alhamdulillah, keputusan mereka amat membanggakan. Walaupun mereka tidak mendapat A, tetapi sekurang-kurangnya mereka lulus dan mereka dapat meneruskan perjuangan mereka untuk menyambung sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, baik. Untuk soalan kedua, apakah pesanan cikgu untuk murid-murid yang akan meneruskan kehidupan mereka selepas ini? Baik, bagi anak-anak murid yang baru mendapat keputusan, tak kisah apa keputusan yang kamu dapat, kamu telah cuba yang terbaik, tetapi ini hanyalah baru satu langkah untuk kamu, masa depan kamu. Jadi apa saya cadangkan adalah bila kamu dapat keputusan, kamu tak kira baik atau tidak baik, kamu bergerak daripada situ untuk perbaiki kamu punya potensi, okey? Tidak semestinya kamu tidak mendapat sebarang A, kamu tidak boleh sambung belajar. Sekarang ni ada banyak bidang-bidang TVET yang kamu boleh masuk, dan kemudian selepas ini kamu perlu peka dengan maklumat-maklumat tentang carnival, jom masuk universiti dan sebagainya, supaya kamu boleh mendapat maklumat tentang apa yang kamu boleh buat selepas kamu tamat peperiksaan SPM. SPM hanya permulaan. Akan ada banyak lagi cabaran-cabaran yang kamu laku. Jadi kalau kamu rasa kamu jatuh sekarang, bangkit dan teruskan perjuangan kamu. Itu saja. Terima kasih Cikgu Rozana kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Nurhanis Arisha. Sekarang kita bersama dengan Puan Pengetua Puan Sania binti Semar, Pengetua SMK Alhamdulillah. Baiklah Puan Pengetua, saya nak tanya beberapa soalan. Yang pertama, apakah apakah pandangan Puan Pengetua mengenai pencapaian keseluruhan untuk SPM pada tahun ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseluruhan, Alhamdulillah, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bagi SPM 2024, SMK Alam Megah dapat meningkatkan lagi pencapaian dari segi LMS dan juga grade peratus sekolah. Bersyukur, Alhamdulillah. Okey, baiklah, untuk soalan kedua, bagaimanakah pihak sekolah merancang untuk meningkatkan pencapaian SPM pada tahun-tahun yang akan datang? Dari segi perancangan, program peningkatan prestasi telah pun bermula seawal April 2025. Jadi insya-Allah unit kurikulum akan menambah baik mana-mana program kurikulum dalam usaha untuk meningkatkan lagi pencapaian SPM bagi tahun 2025. Mana-mana program yang sedia ada yang berimpak tinggi, sekolah akan kekalkan dan sekolah akan mengkaji semula beberapa mata pelajaran yang perlu ditambah baik dari segi program, pelaksanaan dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih Puan Pengetua kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anda bersama dengan saya Siti Nurdawisha Iman dan 2 orang ibu kepada pelajar yang berjaya memperoleh keputusan cemerlang untuk SPM 2024.
iaitu Puan Zanita dan Puan Elisa. Bolehkah Puan mencadangkan beberapa aktiviti untuk menyokong pembelajaran anak-anak? Sebagai ibu bapa, saya rasa salah satu aktiviti yang mampu untuk menyokong pembelajaran anak-anak adalah macam kita buat balik pengubahsuaian soalan daripada soalan-soalan yang tahun lepas atau tahun sebelumnya untuk di-analysekan balik tahun ini dan kita bagi banyak aktiviti, maknanya banyak latihan lah kepada student-student yang nak ambil exam untuk SPM tahun ini. Saya rasa boleh kerapkan sikit kelas tambahan tu. Lepas tu kita sekolah boleh menjemput pengubah soalan atau penanda kertas soalan SPM, bagi taklimat atau ceramah kepada murid-murid teknik-teknik menjawab soalan. Saya rasa yang tu lagi penting. Dia bila benda info macam ni keluar daripada mulut penanda kertas, info tu memang sangat berharga lah. Bengkel menjawab soalan tu saya rasa kena buat lebih banyak lagi dengan kelas tambahan. Seterusnya, subjek manakah yang paling mencabar untuk anak Puan? Untuk anak saya sebenarnya yang paling mencabar adalah Maths untuk dia. Dia rasa Maths tu tak tahu nak cakap apalah, dia memang susah sangat dia kata Maths tu lah. Itu yang paling mencabar. Dan mungkin sebab anak saya kelas sama dengan anak Puan Sanggita, jadi diorang pun berkata samalah, dia kata antara subjek yang agak sukar, mencabar adalah subjek Maths. Sebab dari kelas sains kan. Terima kasih Puan sudi meluangkan masa dengan kami. Sekian dari saya, Siti Nurul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Siti Nurul Iman, yang akan menemu ramah salah seorang ibu kepada pelajar Muhammad Iman yang merupakan antara calon pelajar SPM yang mendapat keputusan cemerlang. Bagaimanakah Puan membantu pembelajaran anak Puan di rumah? Untuk pembelajaran Ilman, saya lebih memberi kepercayaan kepada Ilman 100% untuk dia buat untuk dia study sendirilah. Selebihnya saya sediakan tuition dan kelas tambahan di sekolah lah. Seterusnya, apakah harapan Puan atau perancangan terhadap anak Puan selepas ini? Sebagai anak sulung, tentulah ibu bapa mengharapkan sepenuhnya kepada dia, dan saya betul-betul berharap agar Iman dapat meneruskan lagi pelajaran ke Menara Gading lah, ke yang lebih tinggi lah. Apa-apa pun bergantung kepada minat dia lah, dia nak mencuburi dalam bidang apa ke, ataupun saya dan ayah Ilman akan sokong 100% apa yang dia nak. Terima kasih Puan sudi meluangkan masa dengan kami. Sekian dari saya. Pihak sekolah berharap ini akan menjadi daya perangsang dan memberi motivasi kepada calon SPM tahun ini untuk mencapai potensi diri bagi memperoleh keputusan dalam peperiksaan SPM bagi tahun 2025 dengan lebih cemerlang. Saya Nurhanis Arisha melaporkan untuk Macflix TV. Sekian, terima kasih. While just standing in the eyes of the world.